Di sini saya akan terangkan cara penggunaan autoresponder. Okey. Apabila pendaftaran anda telah berjaya, okey, anda perlu pergi ke email anda terlebih dahulu dan dapatkan username dengan password. Okey. Dapatkan username dengan password. Apabila anda telah dapat username dengan password, anda perlu login ke dalam member area. Dan alamatnya adalah seperti ini, trafficwave.net/login.html. Masukkan username dan password anda, klik login. Untuk sesiapa yang kali pertama login ke dalam member area, anda perlu register affiliate terlebih dahulu. Saya tak dapat tunjukkan di muka surat ini kerana saya telah pun setkan benda tu terlebih awal. Untuk yang kali pertama, kalau tak salah saya, di bawah tu dia akan tanya sama ada anda ingin jadi pengguna autoresponder sahaja ataupun menjalankan affiliate. Anda klik di kolom affiliate dan kemudian dia tanya sama ada anda US resident ataupun non-US resident. Klik di non-US resident dan klik saya rasa klik submit ataupun OK. Saya dah terlupa button dia. Apabila anda dah klik kedua-duanya, tapi jangan silap ya. Pastikan anda pilih anda ingin menjalankan affiliate Traffic Wave. Kedua, anda adalah non-resident US. Kecuali anda duduk kat US tu, anda boleh pilihlah yang anda US resident. Okey. Dan selepas itu, pertama sekali anda kena pergi dekat account, view edit account dan tukarkan password yang diberikan. Sebab bila anda cek di dalam password anda, password yang diberikan pelik-pelik dia punya nombor. Jadi memang anda tak ingat. Klik di situ, klik di account admin dan tukarkan edit account profile. Okey, selepas itu perkara kedua yang anda perlu tahu adalah nama kempen. Okey. Ingat 5 perkara yang saya minta anda tahu penggunaan autoresponder. Pertama, nama kempen. Untuk register nama kempen adalah di sini, autoresponder campaign. Di sini ada create new campaign. Anda boleh create new campaign. Letakkan nama dan confirm. Okey. Contohnya jika anda ingin nama campaign anda adalah auto MLM anda, ataupun jika anda menggunakan campaign ini untuk perkara lain, menjual handset, menjual produk anda, menjual produk-produk Vema, Health, Juice 5, Juice Made 5, apa pun juga produk, anda boleh mencipta campaign anda sendiri. Okey, jika anda terbabit dalam uptrend, insurans, jual kereta, anda boleh cipta kempen anda sendiri. Okey. Lepas itu letakkan description. Description contohnya auto pilotkan perniagaan anda dan create new campaign. Klik confirm. Pergi ke signature token, klik di view ini. Jika anda tak mahu nama anda keluar, anda boleh tuliskan auto MLM anda, contohnya auto MLM anda, dan update signature token. Selepas selesai, selepas signature token, pergi ke campaign option. Anda boleh klik di send notification upon confirmation untuk pemberitahuan jika ada orang subscribe ataupun orang opt-in ke dalam mailing list anda, dan update campaign option, dan kemudian confirmation letter, edit confirmation letter. Ini adalah untuk pengesahan subscriber, pengesahan subscribe. Nama campaign anda telah selesaikan dan sekarang pengesahan subscribe. Anda boleh tulis di sini contohnya, terima kasih kerana opt-in di dalam grup ini, sila sahkan email anda dengan klik yang diberikan di bawah ini. Apabila selesai, klik di sini dan submit campaign confirmation. Oleh itu telah selesai pengesahan subscribe dan anda perlu lakukan email campaign. Siapkan email yang sesuai dengan perniagaan anda. Email campaign terletak di bahagian letter, dan di bahagian ini create new letter. Anda boleh mulakan mencipta email-email untuk berkempen tentang sesuatu produk anda sendiri. Okey. Inilah yang akan dihantar oleh autoresponder tersebut. Saya buatkan satu contoh. Saya type saja apa-apa. Saya nak letakkan add token.
Selamat datang. Jadi apabila saya letakkan nama macam ni, selamat datang, apabila email ini dihantar kepada subscriber anda, dia akan memanggil nama. Jadi anda tak perlu letakkan, tak payah nak ubah-ubah nama lagi. Autoresponder akan melakukan kerja untuk anda. Dan saya cuba-cuba saja dulu letak percubaan untuk email anda. Dan apabila anda telah buat karangan yang panjang untuk kempen anda, selepas selesai anda save this letter. Sebelum itu anda pun boleh masukkan token tersebut ya. Contoh dia star name tadi, star name. Dia akan memanggil nama. Contohnya saya nak tulis salam star name. Percubaan untuk email pertama. Saya savekan this letter. Di sini delay ini, kalau anda letakkan kosong, email itu akan dihantar serta-merta. Jika anda letakkan email tu 1, maknanya email itu akan dihantar selepas sehari daripada email sebelumnya. Jadi untuk email pertama biasanya saya letak kosong, dan email seterusnya saya akan letakkan 1. Dan setiap yang anda adjust tu anda kena submit delete changes. Untuk broadcast email saya akan terangkan kemudian. Okey. Saya akan terangkan kemudian. Tetapi untuk memulakan kempen anda perlukan capture form ataupun web form. Untuk dapatkan web form anda perlu pergi di sini, capture form ataupun web form. Klik di capture form. Dan selepas itu bila keluar saja capture form, dia akan berikan HTML source code. Apa yang perlu anda lakukan, select all, klik sebelah kanan, copy dan pergi ke end view di mana anda ingin tampalkan web form tersebut. Contohnya saya ingin tampalkan di bawah ini. Biasanya saya akan masukkan kotak. Kalau saya ingin masukkan di kotak ni di bahagian tengah, apa yang perlu saya lakukan adalah copy code tadi. Saya kena copy code ini, pergi ke end view, pergi di source, Ctrl V dan kembali kepada normal. Maka web form tersebut telah pun berada di dalam website saya. Jadi jika saya ingin tulis sesuatu, saya boleh typekan di atas ni. Dan jangan lupa savekan dan upload menggunakan FileZilla. Saya harap anda faham cara penggunaan autoresponder. Terima kasih.